jumpa lagi. Aca dah lama nyam upload video, Aca nak upload video. Pagi ni Aca nak buat konten satu prasejarah lah. Sejarah orang kita. Aca nak jumpa seseorang. Aca akan tanyalah sejarah-sejarah suku Temuan, area-area Dengkel ni, area-area ni lah, Selangor ni. Okey. Aca nak jumpa dengan orang tu cerita pasal ni lah, pasal prasejarah yang macam Aca cakap tadi. Aca nak jumpa dia dekat Pekan Dengkel. Dia tu adalah seorang yang ada pengetahuan lah, ya, otai kan. Sedikit sebanyak Aca nak tahu lah untuk tontonan umum. Mana tahu orang kita hari-hari Dengkel ke mana ke yang tahu pasal ni. Nanti Aca tanya. Okey, ciao. Okey, selamat petang. Jumpa lagi ke channel Aca Zero. Petang ni Aca nak bersembang seorang otai yang Aca cakap pada pagi tu, tapi dah jumpa kat Dengkel tu tempatnya sesuai. Sekarang ni cari pot yang sesuai. Petang ni baru dapat free, baru dapat bersembang dengan beliau. Ni Mama Ayun kita ataupun Mama Atun, berasal daripada Kampung Kelinsik. Sekarang ni tinggal dekat Bukit Bajak. Sebab dia ada sikit lah cerita daripada bahari pasal kampung Ari-Ari Dengkel ni. Nak tanya Mama, orang kita berasal daripada suku Temuan ni lah, yang duduk kat Dengkel ni. Daripada mana mula? Yang berasal daripada Dengkel ni, sepengetahuan Mama lah. Nak lebih kita Mama yang tahu, punya maklum kan. Yang setahu Mama, kampung asal orang asli kita memang betul-betul di Pekan Dengkel. Tapi masa tu bila ini kita ni sebelum menikah lah. Masa sebelum menikah main itu kampung orang kita. Bukit Tampu ini memang ada, tapi Kecek belum dianggap sebagai kampung yang besar lah. Kemudiannya setahu Mama lah, dalam usia Mama 55 tahun ni, apa yang cakap lisan daripada orang Tuhi, Mama ada dengar lah juga kan. Nyam nak khabar betul kan, nyam itu terpulang lah Mama dengar macam tu, Mama sampai macam tu.